Inkues Zara Khairina, Aku Ndak Curi Bah, Sial dan kisah Zara hampir dibunuh bapa kandung sendiri. Keterangan saksi ke-38, kanak-kanak ke-29. Segmen 1, Intro. Dalam prosiding terbaru inkues kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir, Mahkamah mendedahkan keterangan yang mengejutkan. Seorang saksi mengaku bahawa Zara pernah menceritakan kisah silamnya bahawa dia hampir dibunuh oleh bapa kandungnya sendiri. Dan di malam sebelum tragedi, saksi turut menyaksikan detik terakhir Zara di asrama, termasuk jeritan yang masih menghantui ramai. Segmen 2, Latar dan Pengenalan Saksi. Prosiding di Mahkamah Koroner Kota Kinabalu diteruskan pada Rabu di hadapan Hakim Koroner Shah Amir Hassan. Saksi ke-38 yang juga kanak-kanak ke-29 tampil memberi keterangan secara in camera. Menurut Peguam Datuk Ram Singh, saksi adalah pelajar tingkatan 1 yang mengenali Zara sebagai rakan biasa di sekolah yang sama. Segmen 3, Pengakuan Zara tentang bapa kandung. Dalam keterangannya, saksi mendakwa bahawa Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir pernah menceritakan kepadanya bahawa dia hampir dibunuh oleh bapa kandungnya sendiri. Zara, panggilan saksi kepada Zara Khairina, pernah mengadu kepada saya mengenai masalah keluarga Zara sendiri. Saya pernah diberitahu oleh Zara bahawa ibu Zara pernah cerita kepadanya bahawa Zara hampir dibunuh oleh bapa kandung sendiri masa Zara kecil, ujar saksi itu. Peguam Ram Singh turut memetik keterangan sama. Zara tidak pernah menjerit dan menangis sebelum ini. Zara pernah mengadu mengenai masalah keluarganya sendiri. Saksi pernah diberitahu oleh Zara bahawa ibu Zara pernah cerita kepadanya bahawa dia hampir dibunuh oleh bapa kandung sendiri semasa dia kecil. Segmen 4, Perwatakan Zara sebelum kejadian. Saksi turut berkata, Zara tidak pernah mengadu berasa takut, sedih atau ingin menyendiri. Zara juga tidak pernah melaporkan sebarang gangguan di asrama seperti buli, tekanan belajar atau keletihan. Namun setiap kali saksi dan Zara bergerak turun ke bawah dari dom di aras 3, Zara selalu melihat ke bawah dan bercakap kepadanya, "Kalau aku terjun, apa perasaan kau?" katanya. Saksi turut perasan beberapa hari sebelum kejadian, Zara sering kelihatan termenung, murung dan menyendiri. Segmen 5, Insiden 15 Julai lalu. Menurut Ram Singh, pada malam 15 Julai lalu, saksi tertanya-tanya mengapa Zara dipanggil dan ke mana dia pergi. Salah seorang rakan sebilik memberitahunya bahawa Zara berada di dom lain kerana dituduh mencuri, katanya. Apabila mendengar perkara tersebut, saksi menyuarakan untuk memeriksa beg milik Zara kerana dia mengesyakinya. Tujuan saksi mengajak rakan-rakannya untuk memeriksa beg Zara hanyalah kerana ingin menolong pelajar tersebut mencari kad banknya yang hilang dan juga membantu pelajar lain yang kehilangan dompet serta kad pengenalan. Saksi mengesyaki Zara kerana sebelum ini lebih kurang 5 kali barang seperti lencana bendera dan botol air yang hilang di bilik asrama telah dijumpai di dalam almari Zara. Menurut saksi, terdapat juga satu kes kehilangan duit secara besar-besaran. Apabila spot check dilakukan oleh senior, wang yang dicuri dijumpai di dalam beg Zara. Namun, apabila disoal, Zara tidak mengaku mencuri, katanya. Segmen 6, Kejadian botol dan momen terakhir. Dalam kejadian lain, saksi mengatakan dia pernah berjalan bersama Zara Khairina di aras bawah bangunan asrama menuju ke mesin air. Ketika itu, Zara memuji satu botol di atas mesin tersebut sebagai comel. Saksi berkata, mereka berdua kemudiannya naik semula ke atas dom dan tidak lama kemudian Zara keluar bilik. Apabila Zara masuk semula ke dalam dom, saksi melihat Zara membawa botol yang dipuji sebentar tadi masuk ke dalam dom, katanya. Segmen 7, Malam Tragedi dan Jeritan Zara.
Saksi kemudian memberitahu bahawa selepas Zara dituduh mencuri pada malam itu, dia mencadangkan agar loka Zara digeledah untuk membantu dua penghuni yang kehilangan kad dan dompet. Selepas pemeriksaan, saksi mengambil bajunya dan menuju ke bilik setrika. Ketika melintasi dom A36, dia melihat Zara duduk bersila di lantai dom berkenaan sambil dikelilingi oleh beberapa orang senior. Pada ketika itu, saya tidak mendengar suara marah-marah atau teriak, katanya. Selepas menggosok pakaian, saksi kembali ke dom dan mendapati Zara sedang menangis sambil terbaring di tepi loka sebelum menjerit, "Aku ndak curi bah, sial!" Saksi kemudian melihat Zara masuk ke tandas di aras 3. Selepas tengah malam, Zara masih belum pulang, lalu saksi ke tandas mencarinya. Semasa mengisi air di dalam baldi, saya terdengar bunyi mangkuk tandas dipijak dari bilik pertama dan terlihat separuh muka Zara Khairina di atas dinding tandas seolah-olah mengintai kami. Disebabkan terkejut, kami keluar dari tandas buat beberapa ketika sebelum masuk semula. Ketika itu, kami masih melihat kepala dan muka Zara di atas dinding tandas menyebabkan kami lari ke dom masing-masing akibat ketakutan. Segmen 8, keesokan pagi dan penutup. Selepas terjaga dari tidur pada pukul 4.30 pagi, saksi memberitahu bahawa seorang penghuni memaklumkan Zara telah dibawa ke hospital kerana kakinya patah. Tidak lama kemudian, seorang lagi pelajar dikenali sebagai pelajar A memberitahu bahawa Zara jatuh dari atas. Pelajar A merupakan salah seorang daripada 5 remaja yang didakwa mengeluarkan perkataan mencela terhadap Zara Khairina. Segmen 9, Refleksi. Kisah tragis Zara Khairina terus membuka luka dan persoalan baharu. Dari kisah masa kecil yang penuh trauma hingga ke malam terakhir di asrama yang berakhir dengan tangisan dan jeritan terakhirnya. Apakah sebenarnya yang berlaku di sebalik dinding dom itu? Dan siapakah yang tahu kebenaran sebenar di malam 15 Julai itu? Apakah betul keterangan dari saksi ini? Atau ada ini satu perkara yang direka-reka? Untuk mengikuti perkembangan terkini inkuest Zara Khairina, tekan butang subscribe, aktifkan loceng notifikasi dan kongsi video ini agar lebih ramai menyedari pentingnya isu keselamatan dan kesejahteraan pelajar di sekolah berasrama. Kami dari Aku Studio dan ini adalah laporan khas Zara Khairina, jeritan terakhir dan rahsia di sebalik kisah seorang pelajar.